saya buang air kecil. Sekejap buang, sekejap buang. Puasalah saya jadi imam tarawih. Masuk 2-3 malam saya tak boleh jadi imam. Dah jadi kerak kencing. Masuk dah seminggu, Mat. Udah tangkap pinggang. Tiap hari kencing. Berpuluh. Banyak dia kencing. Satu malam, saya kencing 30 kali. Saya berulang pergi ke bilik air. Berulang pergi bilik air, kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar, kejap masuk. 30 kali. Bayangkan Ustaz Ahmad, satu malam 30 kali. Saya yang minta supaya penghilang ini buatkan satu resepi yang tidak merosakkan ataupun menaikkan saya punya bacaan gula. Hasil kajian dan kerjasama UiTM bersama MZ Holding dan Datuk Ustaz Kazim Ilyas, kami membangunkan dan menghasilkan satu produk inovasi diberi nama Kopi Ala Kazim. Kopi percampuran susu kambing bersama ekstrak peri katak serta gabungan biji kopi Robusta dan biji kopi Arabica. Kopi Ala Kazim ini mengandungi 391 bahan aktif compound yang terbukti memberi manfaat kepada kesihatan tubuh badan manusia. Sebagai penyelidik, saya bersyukur dapat berkongsi manfaat dan hasil kajian yang kami buat terhadap Kopi Ala Kazim. InsyaAllah, hasil kajian kami ini dapat memberi kesihatan yang baik dan juga manfaat kepada anda yang mengamalkannya.